Baiklah, Karnival Jom Heboh Segulai Sejalai di Kuching, Sarawak bermula hari ini. Berlangsung di dataran perayaan Petrajaya Kuching, pelbagai aktiviti menarik dan barisan selebriti terkenal tanah air turun padang bertemu pengunjung. Kita tinjau perkembangan di sana bersama Mior Abdul Malik Rayani. Silakan Malik. Baik Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton Buletin Pagi. Teruja sekali saya berada di Kuching, Sarawak di pagi-pagi lagi dah diapit oleh adik-adik cilik kita, terutama sekali berpakaian kostum tradisional. Ada yang berpakaian kostum kaum Iban, Melanau, Melayu dan sebagainya. Hari ini hari yang cukup istimewa bagi kami di TV3 kerana sekali lagi berkunjung ke Kuching, Sarawak untuk Karnival Jom Heboh setelah 10 tahun rupanya kami sudah tidak berkunjung ke Kuching, Sarawak ini. Lama benar rasa kita kan. Okey, cuba-cuba untuk Kelakar Sarawak. Okey. Sarawak tentunya lokasi yang cukup dekat di hati kami kerana ketika Karnival Jom Heboh ini bermula pada tahun 2003, ini adalah juga lokasi yang menjadi pilihan kami di TV3 untuk bertemu dengan warga Sarawak. Dan ini sekali lagi setelah hampir 10 tahun kita kembali berkarnival dan dengan pelbagai pembaharuan yang akan bawakan kepada anda kali ini, dengan pelbagai juga pembaharuan dari segi kandungan, dari segi booth ataupun ruang yang kami bawakan khusus untuk warga Sarawak. Dan saya kini berada di booth ataupun pentas utama studio drama sangat yang akan bawakan kepada anda pelbagai aktiviti yang akan kami persembahkan kepada anda. Dan hari ini adik-adik yang berada di hadapan kami ini, berhadapan kita ni, hari ini akan memasuki pertandingan kostum tradisional kanak-kanak. Itu yang mereka ni seronok tak masuk hari ini? Pagi-pagi lagi kan. Ceria-ceria sikit dek. Okey, selain pada pertandingan tradisional, kostum tradisional ni, kita juga akan menyaksikan pertandingan nyanyian tradisional etnik kreatif Borneo yang julung kali juga diadakan di Karnival Jom Heboh. Juga kita ada pertandingan tarian tradisional juga. Selain kita bawakan pelbagai aktiviti dan juga yang melibatkan personaliti TV3, TV9 juga. Kalau dapat saksikan di baju saya ini, baca berita challenge. Berita challenge juga akan bawakan di pentas ini. Bersama saya kita ada juga Farah Nabila Wazir dan juga Afiza dan juga Zaira Suri Zakaria dari TV9 akan bersama anda. Kalau nak cuba-cuba baca berita, nanti kejap lagi boleh datang ke booth studio Dharma Sangat ini. Juga pelbagai aktiviti lain juga kita bawakan meet and greet cinta bersemi di Wadi Safia dan juga Detik, serta kita bertemu dengan pelakon-pelakon dari Hot Fellas juga akan bawakan kepada anda. Ramai lagi sebenarnya personaliti-personaliti yang akan bertemu anda. Teruja sebenarnya nak bersama dengan anda. Jangan lupa ramai-ramai datang ke dataran perayaan di Petrajaya Kuching ini. InsyaAllah kita akan jumpa nanti sehingga hari Ahad, 3 hari kali ini ya. Jangan lupa. Dijumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.